banyak. Tapi sepanjang 2 tahunnya, kita setiap hari kita memikirkan tentang kita berdosa sebenarnya. Sebab apa you fikir macam tu? You know, people pay top dollar, tahu tak Remy? It's not cheap. You know, even you pay so much. And then we know the gap. You know, when we discuss about the 7 pillars and whatnot. Then orang kata yang kita enabler. Kita yang menjadikan benda itu berlaku tau. Dan sepanjang 2 tahun Remy, kita orang selalu berjumpa dan kita orang kata macam banyaknya dosa kita kita dah lah macam gini berdosa. Lepas tu dosa pula, you know, ambil duit orang dan kita tak bagi value yang sepatutnya, Remy. But to tell you honestly, Remy, we were so helpless at that time. That's why we decided to actually stop. I sincerely wanted to apologize from the bottom of my heart. Sebab I pun dah bau-bau tanah ni, Remy. Jadi I nak kalau boleh tenang. Saya cipta benda ni untuk saya sendiri faham macam mana nak selesaikan masalah ni. Apa sebenarnya kunci isu yang dia sedang cakapkan ni. Saya nak kompartmenkan otak saya. Oh ini kategori apa, ini kategori apa. Jadi saya ambil masa yang lama juga sebenarnya. Lepas 1 tahun 2 tahun baru saya boleh susun balik sebenarnya apa isu utama. Apa nama formula ni? Dan dia beri nama apa dia, Cik Sus? 7 pillars. 7 pillars of business. Assalamualaikum, selamat kembali ke podcast Tanpa Skrip, ke episod yang keempat. Remy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perkabaran yang mendukakan kita untuk you kongsikan, Remy? Untuk makluman semua yang menonton dan mungkin yang mendengar di Spotify, salah seorang sahabat kami, Muhammad Amin bin Muhammad Yusof, founder kepada Mami Home, Sdn Bhd, baru saja meninggal dunia dan kami pun dah selesai menguruskan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan kita harap rohnya dicucuri rahmat dan beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman, insya-Allah. Okay, so Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Remy, dah masuk episod keempat ni, Remy. Itulah dia kan. Itulah. Sedar tak sedar, kita dah masuk episod yang keempat. Dah masuk episod keempat, rasa macam seronok pula, Remy. Walaupun baca komen ada yang tak best, mengguris hati dan perasaan, tapi kita dah bayar studio untuk berapa? 10 episod? 10 episod, jadi kita teruskan, Remy, insya-Allah. Dan juga bila tengok komen ni, Remy, bukan orang tak faham, tetapi mungkin podcast kita sedikit berbeza, Remy. Boleh you terangkan apakah cara kita ni, Remy? Cara maksud you macam mana? Yalah, mungkin orang expect interview session. Mungkin orang expect Faham. macam podcast Faham yang je. biasa. Basically, bila kita buat podcast, mungkin banyak audiens yang dia dah biasa podcast yang jenis interview kan. Maknanya host tanya and guest pun jawab. Host tanya, guest jawab. Itu interview session. Podcast ni sebenarnya perbualan. So maknanya kita berdua bersembang kan. Maknanya guest ni kalau kita tanya, kalau dia mungkin boleh tanya kita juga. Boleh. Pasal dia perbualan. So dia just kita bersembang, bertukar idea. Kalau tak nanti beban tu dekat guest je lah. Guest je yang asyik nak menjawab kan. Faham? Ini bukan defense mechanism lah. Bukan. Kita tak nak lah benda yang ke arah tu, kita tak nak lah kan. Faham. Tapi hari ni, Remy, kita bertuah kerana kita ada satu lagi tetamu yang boleh merungkaikan isu tentang bisnes, struktur organisasi dan juga mana patut kita mula dulu dan mana usahawan patut fokus, Remy.
Saya kenal beliau dah lebih 30 tahun dah kan. Lama dah. Kenal 30 lama dan dia dan kami pernah bekerja sama di dalam company yang mana I bersama dahulu, yang mana dia dipertanggungjawabkan untuk menguruskan this group of usahawan, Remy. Okey, tanpa membuang masa Remy, mari kita jemput tetamu kita dan kita bertaaruf dengan beliau. Kita persilakan Cik Sus. Hai, thank you Jay, thank you Remy. Saya berbesar hatilah dijemput untuk podcast yang dah semakin glamour ni. Semakin glamour. Saya dengar tadi dah sampai 6 negara pun ada tonton. Oh. Dahsyat 87% audien daripada lokal, 3% Indonesia, 3% Singapore, and then ada 1% Australia, UK, and then Sampai UK Remy, bahasa Melayu sampai UK ya. Kan? Insya-Allah. Mungkin orang yang stay kat sana kot, yang orang yang mungkin dia pernah bisnes kat Malaysia ke apa kan. Okay, but and then dia anyway, stay sana. it's good sebab ada traction. But anyway, Cik Sus, welcome to the podcast. Susah Remy nak jemput dia sebab dia kata dia tak ada apa value yang dia nak kongsikan. Tetapi sepanjang I kenal dia, the last 10 years, I nampak dia sebagai seorang yang sangat amazing sebenarnya sebab dia bergaul secara terus dengan usahawan dan dia juga bertanggungjawab menguruskan segala isu dan permasalahan, you know, dan kita tengok komen-komen dekat dalam social media bertanya kenapa bisnes gagal, you know, it's not just cash flow tetapi kita nak rungkaikan tentang struktur bisnes yang patut ada dan yang usahawan patut monitor day in day out bila mereka berurus niaga. Okey, Cik Sus, berapa lama you dalam bidang pembangunan organisasi? Pembangunan organisasi ke pembangunan usahawan? Pembangunan dan merangkum semualah kot. Dua lah, organisasi dan usahawan. Terus relate dengan organisasi. So how long have you been involved in this? Kalau nak ikutkan je, memang lama sangat lah daripada dulu saya terlibat dengan corporate company yang memang terdedah kepada corporate dan susunan struktur bisnes. Bila saya terlibat secara direct dengan SME ni, berbeza pula cara. Tapi nampak kesinambungan tu ada. Dan bila saya terlibat dengan ni selama 8 tahun, baru saya tahu tentang kesusahpayahan mereka ni untuk membina bisnes tu sendiri. Daripada situ saya sendiri pun belajar. 8 tahun saya mengelola usahawan, lebih kurang 5,000, lebih kurang macam tu. 5,000 usahawan. 5,000 usahawan. Masya-Allah. Tapi kita nak tanya Cik Sus kan. Cik Sus contohnya dulu daripada corporate kan. Corporate and then Cik Sus membantu SME kan. Apa contoh perbezaan dia Cik Sus? Contoh perbezaan dia adalah bila katakan corporate ni dia dah siap semua. Complete. Everything in place. Everything in place. Jadi pengkhususan orang-orang yang masuk pula, mereka pakar dalam satu-satu bidang dan mereka fokus kepada bidang dia sahaja. Berbanding dengan usahawan, bila orang kata terjun ke bidang bisnes ni, nak kena tengok semua bahagian bisnes tu. Itulah cabaran dia, di mana akan ada syasya merebah lah. Nak fokus yang mana, nak buat yang mana dulu. Bila tengok orang lain fokus yang ni, kita pun nak fokus yang ni. Jadi dekat situlah saya kumpulkan pengalaman tu. Kalau nak ikutkan, saya bukan pakar pun. Saya bukan doktor, saya bukan profesor, saya bukan pakar dalam bidang bisnes ni. Tapi bila saya bergelumang dengan diorang ni, daripada situ saya kumpulkan segala soalan diorang, isi masalah diorang. Saya kena kupas satu persatu kerana saya bertanggungjawab untuk selesaikan, untuk bagi jawapan yang terbaik. Daripada situ saya belajarlah. Sebab tu saya come up with this, boleh dikatakan teori ke? Dia bukan teori. Tapi dia juga bukan formula sebenarnya. Tapi dia pada peringkat awal mungkin J pun tak perasan, mungkin saya tak pernah kongsikan. Saya cipta benda ni untuk saya sendiri faham macam mana nak selesaikan masalah ni. Apa sebenarnya kunci isu yang dia sedang cakapkan ni. Saya nak kompartmenkan otak saya.
oh ini kategori apa, ini kategori apa. Mm. Jadi saya ambil masa yang lama juga sebenarnya, lepas setahun 2 tahun baru saya boleh susun balik sebenarnya apa isu utama. Kerana usahawan ni sangat struggle, sangat stres dengan perjalanan bisnes dia. Bila dia cakap masalah sale, belum tentu lagi masalah tu masalah sale. Bila dia kata masalah operation, belum tentu itu masalah operation. Tapi bila kita amati, dengar dengan hati, kita pula dah ada kompartmen susunan pilar-pilar bisnes, jadi kita tahu, oh, kita bagi dia peluang cakap. Jadi kita tahu isu dia sebenarnya dekat mana. Okay, it's quite interesting, Remy, sebab I dah tidak bekerja secara direct since 2018 ya. Tapi kita bersahabat. Dan jarang kita berbual tentang isu-isu bisnes sebab bila kita berjumpa selalunya kita akan buat hal-hal kita lah. Sebab it's enough untuk dia handle all this issue dan kita nak release bila kita selalu bertemu. Dan satu hari 2023 Remy, waktu tu I ambil keputusan untuk keluar dan berjumpa sendiri dengan usahawan-usahawan, dan bila this is a different set of behavior. Bukan sebagai sahabat tetapi sebagai rakan sekerja. Dan I nampak Cik Sus bila dia tanya usahawan-usahawan tentang permasalahan bisnes, sangat sistematik, Remy. Dan I rasa dia sangat sistematik dan mengujakan I. Dan I tanya Cik Sus, apa nama formula ni? Dan dia beri nama, apa dia Cik Sus? 7 pillars. 7 pillars of business, Remy. Jadi untuk episod kali ni, Remy, memang sebelum kita jemput lebih ramai usahawan supaya audience lebih faham, you know, bila kita berbual nanti dengan usahawan-usahawan yang kita akan jemput, audience boleh faham apa isu, pilar mana dalam bisnes mereka yang perlu mereka selesaikan dan perbaiki, dan nampak gap-gap apa yang mereka perlu close, tak Remy? Okey, untuk 7 pillars ni Cik Sus, boleh you terangkan? Okey, sebenarnya dia tak terus keluar dengan 7 pillars tau. Okay. Sebab apa, dekat luar sana ada banyak teori formula, bukan katakan 7. 10 ada, 12 ada, 12 pun ada. Tapi berdasarkan pengalaman ni, soalan-soalan yang diajukan ataupun permasalahan yang diberi kepada saya itu menyebabkan saya terpanggil untuk susunkan dia. Sebenarnya sebelum 7 pillars ni saya dah collect lebih kurang 6,800 soalan. Okay. Ataupun permasalahan daripada sesi-sesi saya dengan mereka. Okay. Dan saya collect juga daripada video, daripada persoalan masa program. Jadi daripada 6,800 ni saya kumpulkan dan saya tengok banyak yang ada yang overlaps. Mungkin soalan tu ditanya dengan cara yang berbeza, tapi maksud dia sama. Faham? Jadi saya susun, jadi tinggal dalam 2,500 soalan. Banyak tu. Banyak soalan. So overlap, you filter jadi 2,500. Okay. Kemudian kita tengok apa jawapan yang sesuai untuk kategori-kategori ini, kita reducekan lagi sebab 2,500 tak sesuai untuk diformulakan. Okay. Akan jadi sangat panjang dia punya pillar nanti. Bila saya susunkan, akhirnya dia tinggal 250 soalan. Trim sampailah 250. 250. Daripada situ baru saya nampak jelas kategori-kategori permasalahan yang diorang hadapi sebenarnya. Daripada situ saya susunkan. Jadi first adalah saya nampak banyak soalan tentang sale. Kerana usahawan dah biasa dah. Dah dimomok-momokkan dengan sale kena naik kan. Soalan tentang sale tu terlalu tinggi. Okay, sales adalah pilar yang pertama. Okay. Pilar kedua adalah marketing. Bila diorang nak naikkan sale, diorang nak kena spend untuk bagi orang nampak. Betul. Jadi dia nak kena buat marketing. Jadi ada banyaklah isu tentang marketing tu yang dia akan tanya. Alright. Kemudian kalau dah ada nak buat sale, dah ada marketing, apa benda yang dia nak jual? Servis dan produk. So dia akan involve production. Ataupun people yang work dekat back end untuk readykan supaya ada marketing nak promote, ada sale nak di generate. Kemudian akan ada masalah lain pula. Bila dah ada ni semua, of course
usahawan tu tak mampu nak buat sendiri. Dia akan hire people. Akan adalah isu tentang Masalah nak staff manage, pula. Masalah staff. Kan? Perangai staff Perangai pula. staff pula nak Itu manage. pillar yang keempat. Keempat. Dan dia involve law, undang-undang dan sebagainya, regulation. Jadi nak kena patuh. Jadi dia need people expert untuk manage pula. Kemudian dia akan involve bila sale dah masuk. Remy pun tahu apa yang berlaku bila sale dah banyak. Involve finance punya regulation, proses nak kena upgrade, nak kena maintain. Jadi itu mereka akan ada masalah tentang itu pula. Kemudian ini semua adalah boleh dikatakan kompartmen-kompartmen atau departmen-departmen yang perlu ada fungsi siapa yang nak kendalikan. Sama ada dia nak kendali sendiri ataupun dia perlu hire people. Ini permasalahan dia. So bila dah ada hire people, expert dan sebagainya, mereka tentu nak maintain tentang macam mana nak uruskan manusia-manusia ni dan perlukan leadership yang sangat tinggi pula. Kalau owner tu ataupun usahawan tu sendiri tak mampu nak handle, contoh dia ambil orang daripada Harvard lah, daripada universiti-universiti terkemuka, macam mana nak uruskan these people. Jadi they need a leadership skill. Dekat sini datangnya masalah yang seterusnya. Dan last sekali adalah tentang structure business tu. Itu pun banyak juga isu-isu yang timbul. Peringkat awal tak ada, kemudian bila dah makin grow business tu, dah masalah nak susun aturkan people yang dekat dalam company tu. Tapi sebelum kita nak pergi lebih dalam Cik Sus kan. Betul. Sebab dekat SME ni kita biasanya akan cakap yang jawatan CEO ni dia chief of everything kan. Dialah yang akan buat semua kan, sebab semuanya bermula dengan diri sendiri. Kan. Betul. Kita buat satu business tu, mula-mula kita buat sales. Lepas tu kita terpaksa involve dengan marketing kan. Jadi sebagai founder tu dia sendiri nak kena faham semua benda. Tapi as time goes by, bila business tu dah start grow, of course kita memang perlukan people lah untuk bantu kita, sebab tangan kita ni dua je. Takkan boleh buat semua. Cuma bila kita daripada episod pertama sampai episod ketiga, kita dah susun yang pertama kita memang tak proper pun. I just dengan J, and then yang kedua dengan Syed untuk cerita pasal business model, part of business model tentang MLM. Selain daripada trading, ada MLM juga. Cuma sebelum kita nak masuk, kita nak landing dekat Cik Sus punya part ni, yang sebelum ni kita dengan Ustaz Wan Ji bercakap tentang nak kaya sampai syirik kan. Sebab kita relate sikit lah dengan agama, bukan nak point out pasal agama. Sebab kita nampak isu tu sedang berlaku di kalangan usahawan. Cuma Datuk kata, okay, episod keempat ni kita nak kena dive in lagi. Betul. Untuk 7 pillars ni kena jemput juga Cik Sus. Kan? Sebelum nak tanya dengan Cik Sus kan, J. Bila Cik Sus dah come up dengan that formula kan, adakah Cik Sus share dengan J, J, I dah ada formula ni. Kan? Datuk mungkin J semak dulu, fine tune dulu sebelum you finalize. Okey, sebenarnya memang saya tak berkesempatan lah untuk present, tunjukkan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab saya kena handle usahawan ni kena cepat. Kena immediately respond kepada mereka. Dengan ada 7 pillar ni saya lebih tenang sebenarnya. Saya lihat mereka ni, contoh akan call saya, bagi tahu, Cik Sus, staff saya 10 orang meninggal serentak. Macam mana nak buat ni? Saya lebih tenang sebab saya akan dengar apa isu dia, apa sebenarnya dia nak sampai. Kita bagi dia luahkan. Bila kita tahu isunya bukan staff to resign. Isunya kadang-kadang berbeza daripada apa yang dia ceritakan. Daripada cara dia cerita tu kita tahu dia akan involve pillar yang mana. Kan? Daripada situ contohlah, dikata 10 orang meninggal, dan bagi saya kalau dia seorang usahawan yang sangat berpengalaman, sangat fokus pada bisnes dia takkan kisah 10 orang tu meninggal. Faham. Tapi nak bagi sedikit penjelasan, meninggal tu dalam bahasa kita maksudnya mereka resign. Nanti viewer tengok, mati pula. Accident ke apa ni kan? Teruskan. Betul. Kita orang selalu borak kadang-kadang guna bahasa-bahasa yang kita mudah faham. Bahasa kawan-kawan lah. Bahasa kawan-kawan. So dia meninggal lagi. Dia berhenti serentak.
Okay. So bagi saya adalah go back kepada pillar business. Apa yang important dekat sini? Bila orang tak ada, masa awak start mula-mula dulu business, mesti awak akan fokus tentang sale. Jadi sekarang siapa yang tinggal? Orang yang dah meninggal ni, orang dah pergi ni, kita tak boleh nak buat apa, tak boleh control. Takkan kita nak merayu-rayu, betul tak? Betul. Jadi lebih baik biarkan saja orang yang pergi, dan siapa yang tinggal kita guna pakai. Contoh yang tinggal mungkin budak HR, budak finance. Suruh mereka pergi buat sale. Cari duit, bagi duit. Boleh ke masuk Cik dulu. Sus? Kita train dia dalam masa yang sekejap. Sebab tu kita kena multitasking dalam SME ni. Sebab tu kita tak boleh terlalu fokus kepada satu-satu pillar dia dalam SME business ni. Kita bukan big corporate lagi. Jadi bermaksud dekat sini, guna pakai apa yang ada pada waktu tu untuk pastikan bisnes berjalan. Jadi saya punya advice kepada dia lebih tersusun dan structured bila saya sendiri faham susunan ni, dan saya gunakan pakai benda ni untuk advice dia supaya dia tahu, dia rasa lebih tenang untuk buat keputusan. Okay, I want to challenge on that fact yang you kata mungkin budak operation berhenti, tiba-tiba kita nak kerah budak HR ataupun budak finance untuk pergi buat kerja tu. Isn't it not right? Ataupun macam mana tu? Ini konteks SME. Bagi saya, daripada kita menangisi orang yang dah pergi tu, lebih baik kita guna pakai apa yang ada pada sementara waktu cari orang yang baru. Sementara nak cari orang lain. Tapi bila kita tambah workload dia Cik Sus, nak kena adjust dalam JD lagi, nak kena ubah gaji sebab lagi, apa? contoh. Kadang-kadang kita boleh bagi dia insentif. Orang lagi suka untuk buat sesuatu. Faham. Bagi dia rasa gembira. Jangan bagi dia terlalu panik. Kalau kita as a owner, kita panik, apatah lagi staff yang tinggal. Betul. Jadi kita kena lebih bertenang dan guna pakai. Dan kita buka voluntary, bukannya kita paksa. Okay, secara Dan sukarela. Sukarela. Dan kita sendiri pun sebenarnya boleh buat benda tu sebab kita dah pernah pun buat seorang diri sebelum adanya orang-orang lain tu. Jadi bagi saya, lebih baik dia fokus kepada selesaikan masalah yang ada daripada menangisi dan tak boleh fokus dah. Sebab apa? Dah tak ingat apa bila dah. Bila ada masalah berlaku. Tapi bila Cik Sus dah come up dengan 7 pillars ni kan, bila datang persoalan, maknanya tak ada masalah lah. Kalau Cik Sus dah ada 7 pillars ni, so datang masalah ni, ini dekat pillars berapa, ini dekat pillars berapa. So dia memudahkan you untuk memberikan jawapan lah, betul? Memudahkan kita sebenarnya untuk meredakan situasi tu. Bila orang tengah panik, bila orang nakkan jawapan. Sebab apa? Sebab bukan dia orang tak ada ilmu tau. Dia orang dah banyak sangat ilmu dah. Cuma bila dia tak susunkan, structurekan minda dia kepada kompartmen ni, menyebabkan dia macam merebah lah. Tak tahu nak guna ilmu mana, nak pakai kat mana. Tu benda kita kena bantu meredakan tu. Supaya mereka boleh buat keputusan yang baik. Okay, dalam konteks SMB juga kan, diorang ni macam 7 pillars, like what you said, 7 pillars, structure, HR, apa tu operation and what not kan. Diorang kena start business, dah kena ada this solid 7 pillars, meaning to say dah ada the people that in place ataupun macam mana ni Cik Sus? Itu soalan yang sangat bagus. Ramai orang bila dah tahu 7 pillars, dia jadi tak tentu arah nak hire ke tidak. Dia dah start compare dengan apa yang dia ada. Sebenarnya 7 pillars ni bukan department. Okay. Tapi dia adalah fungsi. Faham. So it's not people, it's not department, tetapi how an entrepreneur sepatutnya compartmentalize otak mereka, store isu ni pillar yang mana, isu ni pillar yang mana, isu ni pillar yang mana. Betul. Okey, teruskan. Sorry nak mencerah. Bila dia kata fungsi tu, sama ada dia nak buat fungsi tu dulu ataupun dia nak ready untuk ambil orang lain handle fungsi tu. Faham. Jadi katakan pada bisnes dia masih lagi peringkat awal.
semua fungsi tu dia kena buat lah. Kan? Katakan dia ada partner, dia berbisnes berdua, start the business. Tetap juga kena ada 7 fungsi. So mungkin seorang cover 4, seorang cover 3 contoh kan. Tapi tetaplah ada 7 pillars ni. Ada 7 pillars. Sebab apa? Boleh abaikan sekejap, tapi lambat laut akan berbalik-balik. Contoh abaikan tentang finance punya fungsi. Boleh peringkat awal. Tapi lambat laun nak kena tahu juga mana resit-resitnya. Kan? Nak kena korek juga balik benda-benda perbelanjaannya. Dekat mana dia simpan, berapa banyak dia punya keuntungan, dia punya margin, apa semua. Jadi fungsi tu tetap ada, sama ada pencerahan tu sampai ataupun mereka belum ready untuk buat pada waktu tu. Tapi sekurang-kurangnya bila orang tahu 7 pillars fungsi ni, mereka dah ada awareness tu. Tu yang penting. Dan one day dia tahu siapa dia nak cari untuk handle. Contoh dah ada 2 orang pekerja, 3 orang pekerja dah serabut. It's quite interesting. Okay. Kita pun sebenarnya Remy jarang berbincang tentang Hari ni rasa tentang macam ni. serius pula cerita 7 pillars ni. Betul, tapi I rasa Kata sembang sembang aja. itulah, tapi I rasa sangat menarik juga Remy sebab daripada episod pertama I selalu memikirkan kalau SME memang kita kena sinsin lengan dan I sendiri sekarang tengah sinsin lengan, you know, dan masuk ke dalam organisasi yang I berada sekarang. First thing I did adalah untuk pastikan staff tu mahir buat kerja mereka. Kita tahu cara mereka duty and task dan tahu apa objektif yang mereka perlu capai. Dan automatically bila I teringat bila terfikir tadi selepas Cik Sus pesan, automatically otak I dah ada that 7 pillar yang akan sentiasa rotate dengan the CEO ataupun the founder tentang apakah role sebenarnya yang kita nak kena main setiap hari in order to achieve apakah that daily goal, that monthly goal, that yearly goal sebenar-benarnya, Remy. Oh, quite interesting kan? Tak sangka you bijak sangat Dan saya rasa selama hari ni kita asyik buat hal aja, tak sangka sebenarnya tapi you sangat sebenarnya bijak. kan Datuk J guna 7 pillar ni dengan sangat baik tau sebenarnya. Contohnya? Sebenarnya dia gunakan finance tu, kepakaran dia tentang account dan sebagainya untuk mencorakkan 6 pillar yang lain. Okay. Contoh marketing. Datuk J akan tanya, marketing yang kau nak invest ni, kau nak keluarkan ni, kita ada ke bajet dia? Yang hari tu kau dah belanja tu, dapat tak balik result dia? Dia akan relatekan balik dengan apa yang dia faham dan tentang untuk kontrol lagi 6 pillar. Contoh, kau nak ambil pekerja, kau train tak yang ada tu? Kau nak ambil pekerja, kau punya collection department kau dah cukup ada extra ataupun capai target ke tidak? Tu macam mana dia kontrol tanpa dia sedari dia dah guna pun sebenarnya. Faham. 7 pillars tu. Faham. Sebab dia interrelated. Ada ramai staff, tak ada leadership, dia tak akan boleh sustain ataupun akan collapse department tu. Ramai yang resign dan sebagainya. Tak develop. Dan satu benda yang sangat kita guna pakai Datuk J bila kita visit usahawan ni. Kita akan fokus kepada org chart dia. Kenapa kita fokus org chart dia Exactly. dulu? Sebab apa? Kita nak tengok ada tak 7 pillars structure di dalam company dia tu. Kalau katakan ada 2 pillar saja, kita tahu owner dia macam mana. Daripada org chart je dah boleh faham dah. Dah boleh faham dah. Macam crystal ball. Boleh ke cakap? Boleh, tak apa, nanti kita boleh ni. Tak apa, Cik Sus teruskan. Syirik pula. Daripada situ kita dah tahu pemikiran, structure dia macam mana dan orang-orang kat dalam tu macam mana. Kita akan nampak contoh marketing tiba-tiba di-handle oleh 2 department berbeza. Seorang handle online, seorang handle offline marketing. Kat situ kita tengok bahawa akan ada 2 pemikiran yang bercanggah nanti. Itu sebersedikit lah kalau nak go deep. Contoh kalau kita tengok pasangan menjadi owner business. Kita akan nampak contoh tak ada pecahan pillar-pillar antara mereka berdua. Dua-dua handle marketing. Dua-dua handle operation. Pasti akan ada isu-isu yang diorang highlight tu. Contoh staff confused. Kejap kan husband dia cakap lain. Kan bini dia pula masuk bagi tahu jangan buat macam ni. Keluar produk baru. Yang ni kata jadi akan ada kecelaruan.
Faham. Jadi bila kita tengok chart tu kita dah tahu dah macam ni rupanya. Jadi kita cuba pecahkan. Seorang handle 3 pillar, seorang handle 2 pillar macam tu. So that baru smooth, baru the whole organisation ni bergerak dengan tersusun. Macam tu. Okay, yang ini I nak mencelah Remy. You nak mencelah pun you kena cakap sekarang Takut kena Takut kena takut kena hencap. Oh, ya. Yeah. Okay. Honestly speaking, it's quite funny juga bila kita ingatkan perjalanan bisnes Remy sendiri. Ayo. Dah I pula jadi Boleh case ke? study. Cepat buka. Apa cerita? Tentang satu pengalaman you lah. Bila Ni real case study. Real case study. Jalan ni untuk Ya. Kita tak cerita orang, kita cerita Ya, dalam betul. dalam Dia bukan buka air, tetapi ini pengalaman lalu yang kita belajar dan tahu kita sekarang tahu macam mana nak perbetulkan. Pada peringkat awal masa you menjadi salah seorang klien, Yes. you were trying so hard to corporatize the business tau. Corporatize the business, which is not wrong. Akan tetapi pada waktu itu dan bila kita sendiri tengok, analyse your org chart, it was quite solid tau. Tapi when we ask, how do you measure performance? Macam ni you ukur kejayaan setiap orang ni? How much do they bring into the business? Dan juga efisiensi berlaku ataupun tidak? Dan adakah department-department ni interrelated? Dan kita nampak juga fungsi you dekat mana untuk memantau. Dan banyak soalan-soalan ni yang you tak boleh jawab, tapi you teruskan juga usaha you untuk mengcorporatizekan business tu. Of course adalah sedikit kegagalan dekat situ. Cik Sus, boleh komen Cik Sus pada waktu tu? Boleh ke minta izin dulu? Boleh, Cik Sus. Soalan dia kan Cik Sus, ini soalan dia. Masa Remy client kan, and we always like, kita akan selalu macam membawang lah. Apalah baral sangat dia orang ni kan. Kan kenapalah. Apa. Yang bagal ni klien. Yalah, Okay, cakap sambung. This is like dalam setting yang tak serius. Okay. Ini dalam setting bersahabat. Kau tahu tak Nyah, dia orang ni nak buat ni. Nyah. Boleh. Teruskan. Sambung, teruskan. Itu kan you cakap kat luar, bukan cakap dalam podcast. Masa tu, cara cakap tu macam tu. Remy kan. Okay, dia buat macam ni. Seramai-ramai staff. Kononnya inilah yang diperlukan pasukan yang paling power ni untuk capai goal dia. X amount, you know. Investment yang dia kena buat untuk pindah ke office lebih besar, tanggung rental yang lebih mahal untuk menyediakan ruang untuk staff apa. Kita daripada awal sebenarnya kita rasa bahawa it's gonna fail. Bukan kita doakan. Bukan kita doakan, tetapi Benda kita dah berlaku maksud benda dah berlaku, tetapi ini tujuan pembelajarannya. Apa yang you nampak pada waktu tu sebenarnya? Bila Cik Sus tengok kan, masa tu I punya org chart semua tu kan, nampak dah structured lah, nampak cantik lah kan. So apa yang masa tu Cik Sus terfikir bila tengok tu? Okay. Masa saya tengok tu kan, saya nampak bisnes ni boleh pergi jauh. Okay. The brand sangat international. The colours, the product, semua tu memang membantu ramai orang dekat luar sana. Okay. Cuma saya nampak bisnes ni masih lagi SME. Tapi dia punya structure adalah structure Corporate. big corporate punya structure. Di mana peringkat awal tu dengan jumlah sale, dengan capacity yang ada, dah ada CEO, dah ada CFO, COO, dah ada all this. Bukan tak bagus, tapi dia akan datang balik kepada structure pillar leadership tu. Macam mana nak manage this kind of people? So mungkin awak sendiri pun masa tu dengan mereka pun mungkin kawan, mungkin susah nak cakap tentang nak manage dia orang punya eagerness, nak berbelanja, nak kena ada this kind of nak kena ada terus nak ada mesin memproduce benda tu pada, sedangkan you OEM lagi. Dan benda tu bagi saya masih lagi boleh di OEM. Nak kena ada sini, siapa nak manage that? This kind of people bukan tak bagus, mereka ada ideas yang sangat
Tapi perlu dikawal, sesuaikan dengan suasana ataupun environment yang situasi bisnes you pada waktu tu. Tapi Cik Susan, just nak tambah sikit kan. Contoh macam kita SME ni kan. SME ni dia ada satu culture yang culture SME lah je kan. Culture SME ni banyak benda yang kita kena tolerate. Kan? Betul. SME masih lagi kena turun padang. Jadi bila kita cuba untuk buat perubahan, even staff sendiri pun terkejut tau Cik Sus. Betul, terkejut. Biasa dulu kita boleh ketuk pintu bilik bos biasa je. Kenapa sekarang dah tak boleh nak boleh. Kononnya kita nak buat that transition, tapi even people sendiri pun tak boleh nak adapt dengan perubahan tu. Kan? Betul. Itu my experience jugalah. Jadi to guide them untuk lower down dia aggressiveness ke ataupun ego ke ataupun plan ke according to you all punya support system yang you ada pada waktu tu. What was lacking dengan Remy pada waktu itu? Apart from leadership, apa lagi yang lack? Apa lagi yang kurang? Yang lack adalah bahagian bagi saya lah, siapa yang saya nampak ikut pengalaman saya waktu tu adalah perbelanjaan yang tak dikontrol dengan baik lah. Oh ya. Yes, on the finance. Masa tu je OPEX saja 585,000 je sebulan. Yes. Masa tu Payroll, marketing, rental and masa tu break even saja 1.2. Betul. Break even point. Betul. And then rahsia jangan cakap kat orang tau. Dia owner dah tak nak masuk office lah masa tu. Masa tu sebab dah ada CEO. Kita kan dah ada people kan. Pada waktu tu dah ada people kan. Jadi bagi saya leadership Dia ingat tu, dia CEO Mega Holding. yes. Dia mesti kena masuk office. Berjuta-juta sale pun tetap kena masuk office sebab pillar leadership tu. Tapi Cik Sus kan, kenapa point owner tetap kena masuk office tu? Because of you tetap kena monitor semua pillars tu Cik Sus. The moment you lepaskan steering tu, itu kereta pergi mana tu Cik? Ini pengalaman lah ni. Setelah Pengalaman bodoh. Kan? Kita tak cakap pengalaman orang lain, kita cakap pengalaman kita. Betul. Tak, I rasa pada waktu tu siapa yang menyarankan untuk hire CEO ni? Pada waktu tu I rasa macam ni, even kita sendiri pun belajar. Kan? Betul. Dalam business, and for me there is no right or wrong. Bila you lalu pengalaman tu, kalau tak jadi orang cakap salah lah. Cuba well structured and then business lebih growing. You punya company memang kena ada semua benda ni. Nampaknya macam tu lah. Betul. Cuma bila kita level SME, team di dalam SME memang memerlukan energi daripada founder. Exactly. Bila you tak masuk, team tak dapat energi tau. Betul. Diorang nak refer you pun tak dapat. And then you masuk office, you complain. Tak dapat result. Ya, Remy. For example, nak bagi contoh, I dekat S-Asia 2 tahun dah Remy. Pada peringkat awal, Cik Sus pun ada bersama-sama I membetulkan structure dan juga 7 pillars Di S-Asia? Di S-Asia. Cik Sus sempat kejap? Ya, dia sempat juga. Setahun. Okey, lepas tu buat coaching, buat training dan kita juga sama-sama memahirkan staff, you know, apa yang mereka perlu pantau. Apa macam kita ada kononnya kita panggil ni adalah kiblat. Kita tengok sale, kita tengok produk, kita tengok behavior pattern pembeli yang membeli produk kita. Okey. Apa tu sepanjang 1 tahun Cik Sus berada dan 2 tahun I berada dan kita sendiri nak mahirkan staff selalu setiap hari akan ada training berterusan. You know, sampai mereka faham dan I pula sejenis manusia yang tidak begitu pandai dalam urusan human relation. Sebab otak I akan fikir nombor je kan. Jadi human interaction I ni gagal Remy. Kadang-kadang datanglah dengan high pitch, dengan suara yang kadang-kadang tegas. Mariah Carey, you know. Jadi sampailah mereka makin pandai dan sangat pandai sekarang. Alhamdulillah, they are really good in whatever that they do ya. Dan baru-baru ni ya Remy ya, I masuk office kan. Diorang boleh datang dekat I, diorang kata, "Alah bosanlah Datuk tak marah." Lah pula I kata kenapa? Rindu. Sebab apa? Bila Datuk tak marah tu rasa macam kita orang tak tahu apa benda kita orang buat. You know what I mean? Point dia adalah
inilah dia, sebagai founder ataupun sebagai pemilik bisnes, you really need to have that communication. Betul tak? Dengan your team, so that you know apakah gap yang you boleh close almost immediately dekat situ. Sebab ilmu ni kan sentiasa upgrade, pattern berubah, behavior berubah, cara buat bisnes berubah, marketing berubah, secara sales berubah. Jadi bila kita selalu berinteraksi, jadi itulah, dan kita akan nampak gap tu. Sebab dekat episod tanpa skrip yang episod pertama Cik Sus, I dengan J kita agree yang founder ni dia kena hands on tau. Betul. Bila dia hands on dan dia be there kan, so team pun boleh tanya kalau immediate dia nak tanya, so that masalah tu tak berlarutan. So dia relate balik dengan communication yang you cakap tadi. Betul. Okey, daripada 5,000 orang usahawan yang you dah pernah jumpa kan, kononnya bila mereka belajar pada waktu tu, mereka berguru, banyak guru-guru bisnes yang mereka jumpa, ajak untuk betulkan structure, so they have a solid org chart. Lepas tu diorang dah start hire CEO to replace them in the business. Cik Sus Lepas tu dan diorang mula tak masuk office, management meeting pun tak masuk, tak tengok apa yang berlaku sepanjang minggu ataupun sepanjang bulan. Alright, out of that 5,000 people, adakah mereka sustain in the business until today ataupun macam mana? Okay. So sebenarnya soalan tu sangat subjektif lah. Daripada statistik kita tak boleh nak nyatakan kalau ada 7 pillars ni semua orang akan berjaya. Bagi saya adalah lebih baik fokus kepada macam mana nak kekal dalam bisnes tu daripada nak tunjuk yang kita berjaya capai. Itu benda yang kita kena tukar. Bila menuntut ilmu tu, biar kita nak pastikan kita boleh kekal dalam bisnes tu lama. Itu benda yang di mana bila nak kekal lama, bila dah ada structure ni, kita nak kena SOP kan setiap proses dan sistem. Sistematik kan, supaya bila kita masuk, kita faham proses yang ada ni adakah sesuai dengan suasana ataupun keadaan bisnes pada waktu tu. Jadi kita perlu ada di situ untuk bagi tahu mereka macam mana sebenarnya SOP yang ada ni relevan lagi atau tidak, nak upgrade ke tidak. Kena kesesuaian dengan level of business tu. Bila kita rasa dah ada semua structure ni, kita biarkan dia running, kita rasa kita nak kejar matlamat, nak capai lebih banyak sales tu, kita dah lupa tentang macam mana mereka yang lalui proses nak capai tu. Adakah relevan lagi? Adakah sistem yang ada ni boleh diguna pakai atau kena upgrade? Jadi inilah involvement owner untuk bagi tahu. Hey, kita dah kena ubah. Kita nak contoh Syokot Albab sendiri dah ada a few brand. Di mana sistem dah yang ada saya pernah bina dulu mungkin dah tak relevan. Tapi siapa nak bagi tahu diorang tu? Kalau tak, diorang akan guna balik, pusing balik dan diorang akan stuck. Kenapa stuck? Tak tahu. Sebab apa stuck? Sebab benda tu mungkin dah tak relevan lagi. Dah obsolete. Faham. Dah kena involvement kita untuk bagi tahu mereka untuk tengok balik. Bila Cik Sus dah tengok banyak case study kan, banyak usahawan SME ni kan, apa masalah utama usahawan SME ni sampai diorang tak boleh nak sustain, lama bisnes tu tutup, bisnes tak making profit? Apa yang you nampak pada usahawan SME ni? Apa masalah diorang ni? Kalau nak ikutkan yang datang belajar dan tuntut ilmu ni, bagi saya banyak sangat dah ilmu. Banyak sangat dah. Tapi macam mana nak guna pakai ilmu tu sebenarnya? Nak susun balik, dah dapat ilmu ni, nak guna untuk pillar yang mana? Siapa dekat dalam pillar tu yang nak sambut? Macam mana level understanding dia, pahaman dia tentang tugas dia? Bila kita dah ubah contoh daripada 1 juta nak capai 2 juta. Macam mana kita nak pimpin diorang ni? Macam mana kita nak guna pakai ilmu tu untuk kita make sure dia orang faham dalam bahasa yang dia orang faham. Faham tak? Adakah maksud Cik Sus sekarang ni, bila you banyak sangat belajar, sampai you pun tak tahu mana yang you nak kena praktikkan, macam tu? You tak kompartmenkan you punya fikiran dekat mana isu yang utama yang you ada. Dan balik tu nak sambut pula siapa orang yang akan sambut dan macam mana mereka nak buat. Adakah kita akan buat sendiri ataupun kita akan educate team kita untuk
upgrade ataupun untuk proceedkan dengan apa yang kita nak capai. So apa yang I boleh simpulkan, maksud Cik Su sekarang ni adalah eloklah usahawan SME ni sikit belajar banyak buat berbanding banyak belajar sikit je buat. Depends. J, apa nak komen J? Tapi itulah juga Remy macam dia macam mana nak kata bila dia adalah budaya kita juga dan juga kadang-kadang pengujudan satu budaya yang borderline sama ada patuh ataupun taksub ni tau Remy. Okay. Okay, dan macam Cik Sus kata tadi, my measurement in terms for performance adalah datang daripada the sales dan juga the P&L, dan I akan tengok cash flow dan I akan juga tengok dia punya balance sheet. Of course, because balance sheet P&L will tell everything about the business. You know, tak boleh lari unless kalau diorang sorok duit bawah bantal ataupun buat transaksi haram ataupun apa yang I tak nampak. Okay. Tapi macam apa yang kadang-kadang kita cuba buat, usaha kita, ya Remy, I sepanjang 13 tahun dan juga even Cik Su sepanjang 8 tahun. Apa yang kita cuba bantu dan kita beritahu, even to you, you wouldn't want to listen. You tak nak dengar sebab realiti tu adalah pahit. Sebab bagi you lebih seronok dengar yang you dimomokkan dengan keyakinan bahawa siapkan ni you will achieve how much sale. Siapkan ni kononnya you akan dapat this amount of sales, you know. Dan itulah, dan kita pula masih lagi berpegang kepada paksi reality tu. Sebab you pun tahu I selalu bila dulu I akan jumpa berbual. Bila kita berbual I dengan Cik Su, bila kita berbual sebenarnya kita bukan berbual untuk faham apa isu you sebenarnya tau. Kita berbual untuk faham level pemikiran dan level pemahaman you tentang apa yang you belajar dan apa yang you implement dalam bisnes you tau. Sebab daripada situ kita akan nampak sebenarnya apa gap you tau. Dan bila kita nak bagi tahu reality tu kan, normally they wouldn't want to listen. For example, Remy, I bagi satu contoh. Sahabat kita yang baru meninggal, ya, I mean, he is into ID, interior design, kan? Dan kita pernah visit office dia, kan? Dan berbual dengan team dia. Dia buat interior design very, what do you call it, kerja yang sangat labor intensive, you know. Dan first thing yang I cakap dekat arwah pada waktu tu, the first thing that you really need to look at is your wastage. Dan of course, apa wastage dia, you know? Mungkin tak faham tentang apa yang cuba cakap. So I kata wastage come from wastage of manpower, wastage of time, wastage of focus, not just wastage of money. You know, because satu kesilapan, for example, orang yang buat BQ ataupun orang yang buat QS salah kira, dan you dah bayar duit untuk barang yang you dah salah kira, you cannot charge back to your client. Betul. You know, jadi benda ni perlukan kepakaran dia untuk really verify tau, dan pastikan setiap proses itu berlaku secara betul. You know what I mean? Or not, Remy? Even mana yang terlibat dalam sektor, for example, pembinaan, design and build ataupun apa, kan Remy, kan? Kelompok, masa mereka berada dalam kelompok-kelompok ini kan, mereka selalu pula berandaian bahawa I know that my business will become so big with a right marketing, with the right message, you know, with so many people seeing my brand. Tetapi bila berlaku proses kerja, ianya tidak berlaku secara efisien. Kita tak boleh harap orang yang bekerja dekat site menggunakan kepala otak tau untuk berfikir dengan kita, kerana mereka dekat site menggunakan kudrat tangan dan kaki, dan kita pula akan pepah mereka untuk kononnya menggunakan otak. Dan diorang bila berlaku kesilapan pun the most that they can tell you adalah I'm sorry. Tetapi duit dah keluar, masa dah habis, opportunity dah hilang. Faham tak, Remy? Jadi reality itu sukar untuk mereka terima, even yourself. Jadi ada juga yang bercakap dengan I, why I did not do anything when I was there. Kenapa kita juga selalu dipersalahkan, Remy?
You dengan Cik Sus lah. Ya, Okay. kenapa kita tidak berbuat sesuatu? You know, Sedangkan you dah nampak dah keadaan dah tu. nampak. Yalah, kita dah cuba. Akan tetapi it's unpopular. It's not what people want to hear. Sebab masa tu semua orang macam kononnya diorang tengah fly, you know. Dan bila apa-apa yang berlaku kepada mereka sekarang, bila kita nampak ada certain brand dah tak wujud lagi, you know, dan tak nampak lagi. I dengan Cik Sus sepanjang 2 tahun sebenarnya kita orang selalu berbincang dan kita orang macam rasa yang Tak apalah, apa yang I nak reply balik kepada apa yang kamu berdua cakap tadi adalah contoh Remy cakap tentang adakah patut menuntut ilmu lebih ataupun mengajar lebih. Dan juga Dr. J kata tentang taksub dan sebagainya tadi. Bagi saya adalah bila kita faham 7 pillar ni kan, kita sebenarnya tahu siapa pakar di luar sana dalam bidang-bidang tertentu 7 pillars ni. For example, banyak lagi program-program lain, kelas-kelas lain yang offer yang bagus. Contoh kerajaan ada. right, but I want to stop you there. Tapi sepanjang 2 tahunnya kita setiap hari kita memikirkan tentang kita berdosa sebenarnya. Sebab apa you fikir macam tu? You know, people pay top dollar, tahu tak Remy? It's not cheap. You know, even you pay so much. And then we know the gap. You know, when we discuss about the 7 pillars and whatnot. Then orang kata yang kita enabler, kita yang menjadikan benda itu berlaku tau. Dan sepanjang 2 tahun Remy, kita orang selalu berjumpa dan kita orang kata macam banyaknya dosa kita kita dah lah macam gini berdosa. Lepas tu dosa pula, you know, ambil duit orang dan kita tak bagi value yang sepatutnya, Remy. But to tell you honestly, Remy, we were so helpless at that time. That's why we decided to actually stop. And then part ways and then find a new journey. Sebab, you know, kita tahu, kita sedar dan kita nampak sebenarnya keupayaan pada waktu itu. Bukan satu template yang boleh guna pakai oleh semua orang, tak Remy. Kepandaian you lain. You pandai bercakap, tapi you gagal mengurus, Remy. You got to admit that. You memang, you know what I mean? Tapi if I were to tell you, focus on this, you wouldn't want to listen to me then. Because otak you fikir masa tu, I want to achieve sales. Sebab I was told I can achieve that. Tetapi 7 pillar you sendiri tak solid. Jadi, dia ada Cik Sus. I nak ambil peluang lah, Remy. Untuk minta maaf jugalah dengan you. Tak adalah. And tak, we need to clear our conscience, Remy. Kalau tidak, as I said, dosa yang kita rasa bersalah. Taking your money and then we earn salary. Faham tak? Dan juga kepada sesiapa yang merasakan bahawa we did not give you enough value at that time. I sincerely wanted to apologize from the bottom of my heart. Sebab I pun dah bau-bau tanah ni, Remy. Jadi I nak kalau boleh tenang. Itu juga yang saya buat lah untuk pada past few tu tengok dekat Cik Sus punya Facebook, Cik Sus duk minta maaf semua. Betul. Sekarang rasa tu dah lama sebenarnya Cik Sus tiba-tiba duk keluar. Lama, tapi nak express tu perlukan kekuatan sebenarnya. Kita nak admit kita punya mistake bukannya mudah. Saya dah beritahu Datuk J tadi, kalau boleh saya tak nak nangis untuk sesi ini. Tapi itulah, benda tu, kesalahan tu bertahun untuk kita tanggung. Dan kita keep on proceed dengan apa yang kita nak kena tunaikan. Tapi at the bottom of our heart, sebenarnya macam mana? Itulah.
Datuk dah express hati. Tak, So tak. rasa itulah yang sebenarnya. Kalau contoh macam Cik Sus kan, apa yang Cik Sus rasa bersalah sangat? Saya dah pun tulis di Facebook dan saya rasa benda yang kita nak sampaikan tu sebenarnya different lah from apa yang kita dah buat lah sebenarnya. Bila kita dah tinggalkan, kita realise benda ni tak boleh. Tak boleh kita tak pergi tinggalkan begitu saja tanpa minta maaf lah. Bagi saya You rasa maaf tu cukup ke Cik Sus? mungkin memang tak cukup, tapi sekurang-kurangnya kita admit mistake dan realize this is there is a comment pun cakap macam itu, bagi tahu kita bahawa at least kurang-kurangnya kita nak nyatakan buang ego dan nyatakan kesilapan kita lah. Basically. Maknanya adakah Cik Sus sedang cakap kan usahawan yang bermasalah ni Cik Sus antara yang menyumbang terhadap kegagalan usahawan tu? Boleh jadi. Boleh jadi juga. You rasa macam tu juga ke je? Sebab kita tahu. Of course, Remy. Because it's like, as I said, I ada kepakaran dalam bidang finance. You understand or not? I teach them cash flow planning. I teach them tax planning. I teach them a lot of things. You know, bila tengok dia orang jatuh, kita orang selalu akan rasa macam, ya Allah, apalah dosa aku. Kenapa? Then you start asking. Bila kita selalu dengar pertanyaan kenapa dan kita dah borderline dengan hampir nak menyalahkan Tuhan. You faham tak, Raimi? Macam I cakap daripada first episode, you know, dilema kita sangat banyak. Dan bila kita diberi peluang sebenarnya buat benda yang kita betul-betul suka, tahu tak, Raimi? And then Allah bagi sedikit ilmu untuk ajar orang, and we really got so excited doing it. Kita kerja macam lembu, keldai, bagal, you know, entertain clients' issue and whatnot. You know, and then some more, I have come up with formula on cash flow, tax planning and segala benda kan. Tetapi masih lagi juga gagal. Of course, I rasa macam, you faham tak? Dia bukan point yang kegagalan dia adalah salah guru ataupun apa. Kita tetap akan rasa, tak Remy, from the bottom of our heart akan tetap terdetik yang you are responsible, tak Remy. Dan kita punya conversation kan, apa bahagian finance yang you all tak buat ni? Apa bahagian cyber pillar yang you all tak buat and orang tak follow? Itu conversation kita orang yang sentiasa cuba mencari jawapan, tak Remy. Dan itulah sebenar-benarnya. Dan kenapa that we're not telling that we are good. No, We trying our best. we try our best. You know, dan kalau you makin lama you kenal I, you tahu I adalah orang yang tak suka ambil risiko. You know, I orang yang sangat tak nak risiko, tak nak benda yang memeningkan, sebab buat bisnes ni dah pening dah. So whatever money that you have, you need to like beranakkan, simpan, kalau tengah hujan tadah, you know, and then prepare for your retirement because you're just as an SME, you know, kan, supaya you boleh kalau apa-apa jadi dekat bisnes you lebih tenang, correct or not? Tetapi sepanjang kita hustle tu, you know what is the objective, and then 7 pillar comes in for you to start adjusting mana yang perlu. Betul tak? Kan? And then we decided, remember, we turun padang and jumpa. Jumpa balik semua usahawan. We are trying actually. Untuk pastikan. Trying apa tu Cik Sus? Untuk fahamkan diorang punya situasi sebenar, dan kalau boleh kita bagi terus immediate result. Apa yang diorang patut buat? Apa yang mereka patut buat. And then? Dan kita go kepada every single individu business. Sebab kita faham setiap business ni lain-lain cabaran. Jadi kita tak boleh bagi satu ilmu tu untuk semua orang guna pakai. Jadi kita rasa itu berdosa. Jadi kita turun padang dan cuba selesaikan ikut apa kemampuan yang ada, yang siapa yang hadir pada waktu tu, untuk kita cuba bantu dan selesaikan. Tapi kita buatlah. pada waktu tu ada tak usahawan yang dapat keluar daripada permasalahan tu?
kita try dan kita cuba answer diorang dengan cara yang mereka faham pada waktu tu. Itu cuba. Tapi kesan daripada bila bisnes SME ni kan, kalau kita bukan corporate yang ada reserve yang banyak kan, bila bisnes tu jatuh Cik Sus, apa yang jadi kesan adalah bukan hanya kepada founder tu sendiri Cik Sus, keluarga dia, staff dia yang kena keluar, stakeholder surrounding that business owner tu kan. Betul. Tapi hakikatnya bisnes SME ni unik je. Mungkin you boleh kongsikan lagi je kan. Sebab SME ni dia something yang kita tak boleh nak bandingkan dengan corporate. It's totally two different thing. Exactly. Dia juga Remy, the two of us were from corporate. Kita daripada corporate, you know. And then sekarang bila kita berjumpa dengan golongan SME, you know, yang yang baru mula bisnes, baru 2 tahun, 3 tahun buat bisnes, 5 tahun buat bisnes, ada start pencapaian, you know. Persediaan tentang pemahaman tentang cabaran yang akan datang itu berbeza-beza. You know, I pernah terbaca Remy, bila kita buat bisnes, kita akan melalui beberapa sumpahan. Sumpahan 3 tahun, sumpahan 5 tahun, sumpahan 7 tahun, tahu tak Remy? Okay. Sumpahan-sumpahan ni yang akan berlaku dan menjadi kawan kepada bisnes. You know, for example, how many years already Bliss? Tahun ni tahun ke-7. Tahun ke-7. Kan you still sustain. Are you happy now with the performance of Bliss? Okay lah, kalau you tanya I, of course lah, kita ni manusia, kita nak capai macam-macam kan. Tapi macam I berdamai je. Proses up and down ni tetap akan berlaku. Of course. Dan I pun tak ada pointing finger dekat sesiapa kan. Cuma akhirnya dia membawa kepada poin yang kita kena sedar diri. Kita ni SME kan. Tapi bila kita bergaul dengan influence tu adalah kan. Kita cuba untuk grow more bigger. Kita tengok kita nak lebih structure. As time goes by, kita nak lebih baik lah berbanding tahun-tahun yang sebelum tu kan. Cuma essence SME ni dia tetap memerlukan energy, touch, attention daripada driver lah. Betul. Kan. Dan juga Remy, we were so puzzled sebenarnya. Kita sangat keliru sebab you baca mana-mana report, financial report, public listed company ataupun big organisation, they are already happy dengan kenaikan sale 7%, 8% setiap tahun. You know, tetapi bila SME ni mereka mengharapkan kenaikan sale 400-500%. Dan juga dalam episod 1 I terangkan, you know, apakah persediaan? Inilah menjawab kepada 7 pillar. Apakah persediaan kepada tim? You know, orang dah biasa buat sale 1 juta, tiba-tiba mereka ni dipaksa untuk buat sale 100 juta. Game dia berbeza, tak Remy? Dan kadang-kadang even for yourself, you go to classes, you pergi belajar. Would you be able to transfer knowledge back to your team? Sebab untuk founder business kan, kita ada dilema juga, because untuk you mengajar, bukan semua business owner yang pandai juga nak mengajar kan. Tetapi dia mengajar dengan cara dia lah. Cuma Cik Sus just nak tanya lagi satu soalan. Bila you bercakap pasal 7 pillars ni, normally SME ni untuk dia strengthenkan 7 pillars ni, mengikut pengalaman Cik Sus lah, berapa lama 7 pillars ni akan boleh berlaku pada SME? Based on your experience? Berdasarkan pengalaman saya, dia tak ada spesifik timing. Tak ada. Dia bergantung kepada siapa orang yang support dia sebenarnya. Dia bergantung kepada berapa jauh dia nak bawa 7 pillars ni sendiri. Kalau dia nak buat sendiri sampai satu peringkat, dia akan collapse juga. Ini bermaksud dia nak kena hands on ataupun dia nak kena pass kepada someone. Daripada situ akan nampak berapa cepat orang pick up benda tu. Jadi kalau ramai orang laju dan pick up dan dia ada kemampuan untuk bina 7 pillars ni, akan cepatlah proses tu. Kalau ikut pengalaman Cik Sus, ada tak company ni baru 3 tahun, tapi 7 pillars ni dah berlaku? Ataupun Cik Sus tengok, orang ni dah 10 tahun berbisnes tapi masih belum berlaku lagi 7 pillars tu. Based on your experience. Ikut pengalaman saya memang banyak. Memang banyak yang 3 tahun memang dah ada dah.
Sebab dia memang maknanya mampu jugalah nak dilakukan untuk capai sebenarnya. Dan ada juga yang memang 10 tahun dia memang rasa dia nak buat sendiri lagi certain pillars tu. Dia memang nak buat live, dia memang nak buat marketing sendiri. Okay, carry on. Tapi dia kena ingat bahawa dia kena bahagi masa juga untuk bina lagi 6 pillars tu. Jadi kalau dia masih lagi berkemampuan, then okay. Tapi siapa business owner nak lama-lama pegang semua benda ni? Kan? Dia akan tanya diri dia orang balik. Bila dia dapat ilmu tu, dia nak orang lain untuk handle. Tapi keupayaan untuk menguruskan. Dia berbalik kepada cabaran yang paling utama adalah menguruskan manusia. Itu benda yang dia orang kena bina. Iaitu dengan memang dia kena bina SOP dulu. Daripada SOP tu nanti siapa yang akan menggunakan SOP dan upgrade SOP tu. Jadi itulah orang yang dia akan uruskan. Jadi kalau dia bina bisnes untuk bina sales sahaja, mereka akan lambat. Tapi kalau dia nak bina manusia dalam bisnes, dalam organisasi dia, itu progres yang akan lebih cepat. Kalau J punya pengalaman, kalau tengok SME yang dapat mengaplikasikan 7 pillars Cik Sus, macam mana? Contoh. Yang you tengok SME, dia memang mengamalkan 7 pillars Cik Sus. Ada tak? Jumpa tak? Okay. Ada. Okay. Ada Remy. You gelak dah, risau you nangis je. Tak. I tak nangis. I rasa macam ada juga klien yang memang ada solid 7 pillars dan memang ada menunjukkan positive growth every month, dan dia memang dalam peringkat scale yang mana kita masih lagi berkawan. Tetapi kadang-kadang keluar cara mereka mengatakan, J, bila I implement apa yang Cik Sus ajar and what not kan, I dah jadi macam you, tahu tak J? Kata jadi macam I, maksudnya apa? I dah jadi cengeh macam you. Sebab apa? Dia kata dia jadi cengeh macam I ataupun sedikit cerewet macam I. Sebab apa? Dia kata dah kenapa pula? Adakah itu contoh yang I tak sukalah dengar kan? Sebab orang akan label I sebagai seorang yang sangat garang, tegas dan whatever negative towards whatever my character is. Tak Remy. Tetapi pada waktu itu macam Cik Sus kata, my job was actually to make sure deliverables tu berlaku setiap masa. Orang ni sentiasa buat, orang ni akan buat, orang ni akan siapkan kerja, yang bahagian ini akan siapkan, yang ini akan bring this result, yang ini nampak gap, otak tu sentiasa laju untuk menengok apakah aktiviti yang berlaku setiap hari tau. Jadi si Polan ini mengatakan bahawa I makin lama I kata I macam you. Tak ketawa je lah dengar. So now you know. It's because label tu senang. Bila orang tak suka, orang akan katalah kau lah yang paling garang, kau lah yang paling kuat menjerit, Tetapi dalam kepala otak ni ada macam-macam benda yang kita kena fikirkan, tak Remy, untuk make sure the company sustain tau. And then we became the most unpopular person in any organisation. Betul? Betul. Apa dan pada pendapat saya pula, setiap orang dia ada leadership skill yang berbeza-beza. Tak semestinya kita nak akan ikut cara apa yang kita nampak. For example, Datuk J ataupun J, dia akan guna cara dia sendiri, di mana dia akan nak high pitch ke, dia nak jerit ke, dia nak baling benda ke, tapi at end of the day, orang yang dengar tu dia tahu apa nak buat. Itu yang important. Cara dia, kita leave it kepada siapa yang nak teraju benda tu, nak express benda tu. Tapi yang penting adalah lepas pada tu apa yang berlaku. Setengah orang dia nak ikut tapi dia jerit-jerit, tapi sudahnya staff tak tahu nak buat apa next. Apa sebenarnya dia nak bagi tahu. Tak nampak. Sebab tu orang kata, kadang orang tak perasan, dia akan cakap, AJ bila we nak jerit lagi rasa macam. Sebab apa tahu, dia nak tahu certainty dia buat ni betul ke tidak. Kalau tak betul, dia dah tahu next apa yang nak dibaiki. Itu sebenarnya skill yang ramai tak ada. Nak tanya, perlulah ambil skill nak menjerit tu. Tak, cara tu betul, cara tu depend pada masing-masing. Penat nak meminta maaf dengan orang. Lepas pada dijerit tu, kita clear apa kita nak buat. Kita clear kebodohan kita kat mana. Kita dah nampak gap tu. Saya pun juga banyak belajar daripada J sendiri dengan cara dia tu. Jadi kita fokus apa dia nak cakap, apa dia nak sampaikan, kat mana sebenarnya between
jeritan tu ada ilmu, ada direction yang kita nak buat. Itu yang penting. So kalau kata SME ni, kalau kata dia nak betul-betul sustain, maknanya 7 pillars ni memang wajib diaplikasikan lah. Aplikasikan. Kan? Betul. Adakah nak tanya Cik Sus kan? Adakah dengan 7 pillars ni syarikat SME boleh menjadi corporate? Yang everything tersusun, boleh sustain? Untuk jadi corporate tu another process lah. Tapi yang penting sekarang adalah dekat mana ilmu tu yang dia nak dapat untuk dia pastikan 7 pillars ni dapat di-applykan sesuai dengan budaya, culture ataupun structure yang dia ada dekat dalam bisnes ni. Maksud saya sebutkan tadi untuk dia orang tahu 7 pillar, dia tahu kat mana ilmu yang dia patut dapat, dan banyak program dekat luar sana yang ada offer untuk mereka upgrade dia punya pengetahuan tentang. Contoh macam kerajaan sendiri ada keluar. Kat mana InScan? InScan, Tekun, Mara pun ada buat. Apa mengajar 7 pillars ni? Tak, bukan 7 pillars. Setiap pillars ni ada pengkhususan pakar-pakar dekat luar sana untuk mereka dapat insight yang lain lah, perspektif yang lain daripada fokus kepada satu, ataupun macam Datuk je kata taksub dan sebagainya tu. Kita open up kepada contoh Agrobank sendiri, Datuk je mungkin boleh terangkan bahawa banyak juga pengetahuan yang kita boleh dapat daripada situ. Quite interesting, Remy, since Cik Sus mentioned. Last year I was invited to become a panel penilaian untuk Agrobank punya Agrobase. You know, so I berkampung selama 3 hari kot. 3 hari lebih. So ada submission daripada klien Agrobank sendiri. You know, yang mana diorang hantar dan kita pilih siapa yang akan dapat menjadi pemenang kepada Agrobase. Program tu berlangsung last year, tetapi I was there last year bulan 5, bulan 6 if I'm not mistaken. So 3 hari berkampung dan ada banyak penyertaan. You know, dan bila I tengok submission yang kita nak nilai, semua pun berdasarkan daripada 7 pillars. Kita akan tengok the leadership of the owner ataupun the director or the shareholder, the operational efficiency. Kita akan tengok finance, whether it is dikawal selia dengan baik. Kemudian kita tengok juga part HR, kita tengok juga part sales and the marketing, you know, dan kita nampak dan itulah daripada tu argument dia, you know, sebab it's quite easy because I understand the structure, you know, dan end up semua orang macam okay bersetuju because they don't see the gap, you know, even dekat Agrobank sendiri, thanks to Cik Sus sebab dia make it very clear even for me juga jadi kita dapat pilih pemenang. Dan penyertaan pula, Remy, bukannya hanya trader je tau, trader ataupun trading company. Ada syarikat perikanan, nelayan laut dalam, lepas tu yang buat perusahaan madu lebah, ada yang bela ikan, you know, Agrobank kan. Jadi macam banyak juga, and they make a lot of money. And then mereka ni pula belajar dengan platform Agrobank, for example, klien kepada Agrobank, dan Agrobank sediakan kelas untuk memahirkan mereka menjadi pemilik bisnes. Dan I nampak they really know what is the margin setting, dorang punya cash flow planning, dorang tahu dorang punya operational cash flow, dorang tahu dorang punya working capital, how much they need to set aside, which is quite interesting. So macam sumber ilmu, macam Cik Sus kata, sebenarnya banyak je dekat luar, Remy. Cuma kita je yang tak keluar. Plus point dengan AI pula sekarang. AI lagi kan? So inilah benda yang kadang-kadang bukan nak kata kesilapan lah, tapi terlalu mengharap bergantung kepada satu-satu tempat dan sebagainya, itu juga akan menyebabkan kita terkongkong dengan ilmu yang ada tu. Tapi sebenarnya Cik Sus, budaya pointing finger ni pun tak bagus juga. Betul. Kan. Sebab bila kita drive business ni kan, kita akan terdedah dengan risiko. Kan, kita pun tahulah kan. Pada kita tak boleh nak pointing finger pada sesiapa pun, pasal kita bertanggungjawab dengan bisnes kita sendiri. Betul. Kan? So you kata risiko, Remy. What makes you want to start your business? Kalau
Dulu lebih kepada nak ubah nasib hidup lah dulu kan. Daripada bekerja, kemudian nak ubah nasib diri dan keluarga. Itu je pada peringkat awal. Kita dah bekerja lama. Mungkin ini turning point untuk kita start business. Pada waktu tu, asalnya dulu, wife patut sama belajar. Sudah cerita dengan tempat kerja, bos semua dah tahu kita nak fly, and then tak jadi. So kat situ lah turning point, rasa macam ini dah masa buat business kot. And then refer dengan senior-senior masa tu. Senior I cakap, berapa umur kau sekarang? 28. Dah rasa okey kot. Kau 3 tahun kau tak jadi pun buat business, rasa boleh balik kerja. Kalau umur 31 nak balik kerja. So pada waktu tu rasa boleh lah cuba. Tapi dulu masa kerja, budget setahun tu 7 juta. Jadi bila business, itulah I punya indikator. Dulu kita kerja dengan orang boleh buat 7 juta setahun. Dan alhamdulillah lah, itulah angka first year I buat business. Tapi memang bahasa I memang kerja dalam sales. So memang kita duk kerja figure kan. Kita dah ada gist tu. Cuma bila kita buat business, nak tengok 7 pillars ni yang mencabar Cik Sus. Cakap macam senang tau. Kan. Pasal kita bukan tahu semua komponen. Betul. Bila you bekerja dekat corporate, you fokus kepada beberapa pillar saja yang you pakar. Betul? Dulu Bila dekat buat sales, business, tengok dekat sales je kan. Cuma Cik Sus kan, untuk kita faham another pillars dalam business ni, kita perlu melalui proses. Contohnya, kita bercakap soal people. Orang business ni, especially SME lah. Bila kita hire orang, 5 orang contohnya. 5 orang ni different character je. Exactly. Jadi kita nak adapt, nak faham background dia lagi, kompetensi nak tengok lagi, kita pun rush dengan kita main timeline dengan nak capai goals kita lagi. Kan J? Macam mana J? Betul. So itulah pillar yang ke-6. Leadership. Yang kita kena selalu improve. Okay, kita nak pergi point, kita spesifik sikit pasal point leadership dekat SME ni. Mungkin Cik Sus boleh kupas kan. Based on 5,000 SME yang you dah jumpa ni, leadership dia orang macam mana Cik Sus? Okay, kalau saya nak go narrow kepada satu-satu perkara secara keseluruhannya agak sukar. Tapi kebanyakannya adalah mereka nak leader yang mereka ada tu bekerja macam mereka. Okay. Which is dia nak orang tu buat macam apa yang dia buat. Tapi padahal manusia tu berbeza, struggle dia berbeza. Jadi mereka copy cara dia tu. Itu benda yang saya rasa sukar. Memang akan menyebabkan akan ada gap. Memang tak akan boleh nak bina. Kita kena bagi kebebasan untuk mereka menjadi diri mereka, strategi mereka, bagi mereka berkarya. Bagi mereka bebas untuk guna selagi mereka tak melanggar garis panduan, tak melanggar apa yang sebenarnya yang dia mahu ataupun syarikat mahu. Itu benda yang mereka nak kena ubah. Tapi dalam SME ni J, kan, macam J kata lah kan, whatever chicken SOP yang kau buat pun, JD pun, dalam SME bukan senang nak implement je. Exactly. So, agile. Dulu kan Remy kan, berapa belas tahun dahulu, you know, when I first started, you know, otak corporate nak pergi SME, payah Remy. Sangat payah. So that's why bila kadang-kadang even in my current situation now, if we have vacancies, openings, you know, and then bila kita tengok candidate datang daripada corporate company, dia terus rasa macam tak nak ambil. Bukan tak nak ambil tau. Bukan tak nak ambil. Ada automatically dah ada doubt. Tau. Sebab boleh apa ke tau? tak boleh? Yeah, because we both came from corporate. Cik Sus was from HSBC tau, HSBC Bank, you know. So then bila kita join SME kan, masa tu ya Allah Remy, segala benda kena fikir tau. Dan kita pula excited nak buat tak Remy, you know. Nak because we just wanted to see result, we just wanted to test ourselves, kita sentiasa wanted to challenge ourselves tau, into breaking new records, doing different things every day tau. Lepas tu nak ambil pula anggota kerja. Kan. Bila letak aja dekat job street
ke LinkedIn ke, bila tengok company kau, mana ada candidate ataupun talent yang sebenarnya yang sesuai tau. So we make do with whatever chicken yang datang apply. And then itulah dia macam Cik Sus sebut tadi, training leadership. How you train these people untuk faham. And then Cik Sus juga terangkan, let them berkarya whatever character that they have, as long as the work is done. You faham tak? And then SOP datang. SOP tu datang dengan after training, dia akan jadi mahir and it become habit for them. So apa saja karakter mereka, lantaklah situ asalkan the work is delivered. You know. Jadi point dia macam tu. Dan tapi we enjoyed every moment, you know. Looking back now, I rasa I didn't regret anything. I was so happy doing it. Cik Sus ada modul 7 pillars tu? Ada? Ada. Akan nantilah ada lah audience kita tanya you dah cakap tentang 7 pillars ni, ada tak modul? Modul solid. Ada Cik Sus buat modul tu? Kau nak ikutkan complete dah, cuma itulah. Ke Cik Sus nak plan nak bukukan 7 pillars tu? Tak terfikir lagi pun sebenarnya kena je. untuk bukukan. Sebab benda tu kalau bukukan orang susah nak relate, nak faham. Memang benda tu nak kena terangkan ataupun nak kena masuk and It's not easy tunjukkan. tau, It's not Remy. Dia easy. bukan boleh tengok surface tau. Macam I cakap dekat you kan, dulu I kata I membongak. You know, oh Remy, isu you macam ni Remy, you kena buat ni, you kena buat ni. Tetapi kita tak kaji. Tak kaji. Apa second layer, third layer, fourth layer yang ada berlaku dalam, root cause tu tau. Dan juga bila kita orang kan, kita berdua ni dah bau-bau tanah tau tak Remy? Sikit lah. Dan bau dah lah, bau-bau tanah, bau-bau kapur barus dah tau Remy. Jadi kita pun nak mencari ketenangan dalam hidup tau. Betul. Dan juga kita dulu bergelumang. Cik Sus 5,000, I started much earlier, jumpa beribu-ribu. Kalau ikutkan pengalaman apa yang menggembirakan I kan Remy kan, I suka dengan golongan-golongan yang mahu berniaga ni. Because I rasa diorang lebih authentic and they are really serious in whatever that they do tau. Macam contoh, bagi contoh I kan live setiap hari. Kan live kat TikTok setiap hari Ramai orang komen, lepas tu tiba-tiba Dato', I want to send you something. Can you try? You know what I mean? Orang yang happy with whatever that they do, and then it pays the bill for them, it makes it cukup for them and the family. You faham tak Remy? Hantar I sambal, hantar I cake, hantar I kuih, you know. Rasalah Dato', ini yang dia buat, doakan bisnes saya, you know. That really gives us joy. Tetapi kalau nak yang semi hybrid corporate ke SME ke ni kan rasa macam entahlah Remy, kita masih lagi dalam tempoh bertenang sekarang. Dan kita dah tahu kalau boleh tak nak judge people so much dah sekarang ni. Kita kalau boleh nak bagi value, nak selesaikan masalah orang kepada orang yang nak. Pada orang yang appreciate benda yang kita nak buat. Mungkin Cik Sus kena buat TikTok macam Datuk kot. Dok cerita 7 pillars ni lagi, ajar usahawan lagi kan. Buatlah live. Datuk dah memang dah tunjukkan contoh dah sebenarnya. Apa dalam live Datuk tu? Itulah 7 maksudnya pillars. dia buat dulu. I see. Dia buat dulu, konsisten dan sangat appreciate. Dan saya rasa terpanggil juga untuk buat. Cuma saya terfikir, ada tak orang nak dengar saya? Ada, nanti kita buat live kan. Itu Datuk kata Bukan, ada. dia juga Remy, in the last 2 years, of course ada yang panggil untuk buat consulting, you know, panggil I dengan Cik Sus. Ya, tapi dia macam gini lah. Kalau I pergi kan jumpa company lah, adalah cyber security company lah, you know, contractor lah. Ada a few lah. So I pergi, kalau I pergi seorang, I kata arwah dia ni karang. So I bawa backup. Bawa backup, panggil Cik Sus untuk teman. Okay, kau settle lah Nyah, aku nak dengar. So bila Cik Sus buat consultation kan, daripada situ kita dah tahu, dah boleh summarize dah apa isu sebenarnya bisnes ni. You know, dan lepas tu kita tak ambil pun Remy, sebab
kita dah lebih aman damai dengan kehidupan sekarang, Remy. Faham? Dan even Dan dekat TikTok pun orang tanya, Datuk buatlah kelas. Saya dah tak nak dah, Remy. I dah terlalu kecewa rasanya. Nak tambah sikit dengan Cik Su lah kan. Bila Cik Su cakap tadi, 7 pillars ni even you bukukan ke, you modulkan pun, apa yang I boleh simpulkan adalah you bercakap soal benda ni adalah satu proses. You kena lalu proses tu. Memang 7 pillars tu adalah fundamental. Tapi kita SME akan lalu cabaran setiap hari yang berbeza. Cuma nak Cik Su kupas lagi sikit lagi tentang untuk sesiapa yang dah tahu tentang 7 pillars tapi dia nak mempercepatkan 7 pillars tu berlaku dalam bisnes dia. Macam mana Cik Sus? Untuk mempercepatkan, saya akan always relate kepada shortcut. Dan dalam bisnes tidak ada shortcut tu. Dia memang kena lalui fasa demi fasa. Cuma the awareness tentang 7 pillars tu kena ada dahulu. Kemudian baru datang mindset macam mana nak ubah, macam mana nak percepatkan melalui proses-proses yang ada. Contoh for example, kena tengok balik apa pillars yang important dekat dalam bisnes dia nak diwujudkan dulu. Itu sangat-sangat penting untuk tak terus nak ada 7-7. Tapi dia tahu awareness-nya, dia tahu kesedaran dia tentang wujudnya 7 pillars ni. Itu yang sangat penting dulu. Kemudian baru dia berbalik kepada ukur baju di badan sendiri itu. Di mana dia nak mulakan dulu, di mana dia nak tuntut ilmu bahagian mana yang dia lemah, bagaimana yang dia pakar, bagaimana leader yang ada untuk support dia tu. Daripada situ dia dah boleh tahu dah. Baik 3 tahun dia dah boleh set untuk ada complete 7 pillars yang dihandlekan oleh a few people kat dalam company. Dan masa tu dia tak boleh kata dia nak lepaskan sahaja. Dia kena still masuk untuk pegang pillar leadership tu. Faham? Untuk pastikan team upgrade dia punya knowledge skill according to dia orang punya business yang dah grow tu. Faham? J, contohnya macam you kan. Okay, forte you dekat finance. So, macam mana you nak strengthen another pillar ni J? Contoh kita ambil finance, okay. Finance you memang dah pakar lah. You expert ke finance. Macam mana you nak memastikan pillar marketing you solid, sale you solid, HR you solid, sedangkan hakikatnya untuk kita belajar semua pillars ni bukan benda mudah. Macam I ceritakan juga ya Remy ya. Setiap hari macam kami di S-Asia, kita ada 3 brand ya, Choco Albab, Nafesa dan juga Zeki. So every morning our data analyst akan datang very early in the morning to come up with a dashboard, tahu tak Remy? Dashboard performance yesterday, sale last week, sale last month, sale and even last year sale. So kita akan nampak comparison dan daripada situ dia akan siapkan all the dashboard charts untuk tengok movement, untuk tengok pattern buying, untuk tengok what works, dan daripada situ juga kita boleh ukur 7 pillar tu. Kita akan tengok marketing buat kerja ke tidak, adakah orang makan kau punya umpan marketing ni, adakah sale perform ataupun tidak, sebab everything is translated in numbers. Dan kita akan tengok juga on the operational side, fulfillment, barang sampai tak. Kita akan nampak customer service, ada orang komplain ke tidak. Jadi everything comes from numbers. Benda yang paling seksi tetapi orang tak suka, tak Remy. Because kalau subjek matematik, do you like mathematics when you were in school? Exactly, because terus jatuh hukum. I suka sejarah. That's the thing, because sejarah doesn't give you money. Ya ke? Okay, sambung. You understand? I did not ask you to do pengkamilan pun. I did not ask you to do probability pun. This is not algebra. This is just campur tolak bahagi. Daripada situ you akan nampak trend. So from that numbers, you are able to see which pillar is lacking, which pillar yang tak betul. So how did we came on board dekat S-Asia 2024? So kita akan first bina structure, dashboard dulu paling utama, dan dashboard 2024 dan dashboard 2026 dah berubah. Sebab
macam Cik Su sebut, SOP akan sentiasa Sentiasa berubah. berubah. Dia tak ada one size fits all. So perubahan bisnes, cuaca, iklim dah masuk perang, geopolitik akan mengubahkan banyak tentang struktur bisnes tau. Tapi itulah dia. So 2024 kita come up with the dashboard, so everybody start looking at the numbers. So you just imagine budak-budak sale, budak-budak marketing, bukan sahaja budak finance, tengok nombor terkedip diorang kan, apa benda lah orang tua ni sembangkan. So from that awareness akan trigger mana Cik Sus nak masuk untuk tighten loose end. Bila mana yang Cik Sus nak betulkan. So makin lama kalau benda tu yang diorang hadap hari-hari, Remy, you tak rasa diorang pandai ke? Yalah. Faham tak? Itulah disiplin dia. Tapi disiplin ni adalah benda yang paling payah untuk usahawan. Sebab macam you ada grup usrah. Penyokong ramai. Usrah. You ada grup itu, you nak Okey, kena untuk pergi. happykan Remy sikit lah. Untuk happykan Remy sikit. Nasib baik tau, you diselamatkan oleh Cik Sus sebelum Untuk I cap you lebih sikit. lanjut. Penyelamat. Apa dia? You boleh gunakan sejarah tu yang you minat tu untuk buat comparison. Macam mana tu Cik Sus? Comparison tentang dashboard yang Datuk J mention tadi lah. Untuk you tengok tahun lepas performance you dekat 7 pillars ni macam mana. Ya. Dan comparekan dengan tahun ni. Apa yang dah berlaku 6 month tahun lepas dengan 6 month tahun ni contoh. Kan dah pertengahan tahun kan. It's good untuk review balik target strategi untuk the next 6 month. Jadi do sejarah bagus tapi you do the comparison. Bukan untuk ditangisi tapi untuk di strengthenkan. Supaya you tahu you kat mana sekarang. Save SOP by the ni bell. betul ke tidak? Yeah, save by the bell. Save by the you know? Save by the bell lah Remy sebelum pencapaian lebih terus. You faham tak? Even Remy, you call Syed second episode kan. Kan you kata you nak berkawan dengan Syed. You know, Syed spend most of his time in the office tau. Dia akan buat coaching, dia akan jumpa team, dia akan bagi direction marketing, dia akan buat corporate, dia akan pastikan corporate image ataupun CI of the company message tu sama. Itu kerja dia, sentiasa memantau. You know, dan dia tak ada kawan dan dia tak ada banyak kawan sebab most of the time fokus dia adalah I have this goal that I wanted to achieve. You know, my structure, my 7 pillars is getting better. I am putting the right people in the right place, you know. Dan dia sentiasa dengar feedback tau. Sebab feedback akan menentukan pillar mana yang goyah. So kalau ada pillar yang goyah, tetap automatically kita akan bergabung dan betulkan apa gap yang kita kena cepat-cepat close. Sebab to ensure customer satisfaction, to ensure delivery ataupun deliverable is on time, you know. And then every day, dan juga macam kami dekat Asia, kita sentiasa fikir how to make it better every day, you know. Dan kena sentiasa peka apa yang berlaku, what other people can offer us better. For example, I met your friends right on that payment gateway kan. So the first thing I dah cakap dekat dia, I did not ask for discount, I cakap pasal delivery. Faham tak? Beza tau. Sebab bila I tanya soalan, I tahu apakah value added yang orang boleh bagi dekat dalam bisnes ni. So ini yang kita sendiri buat pun tahu Cik Sus dekat dalam journey dia sekarang. Mungkin soalan yang terakhir Cik Sus. Nak tanya Cik Sus. Tapi okey tak Remy sepanjang 1 jam lebih ni? Janganlah Dekat tanya. nak Tanya guest kita dekat lah. nak 2 jam. Macam mana Cik Sus? Okey tak? Berada dalam podcast? Rasa sangat okey sebab tak perasan dah masa berlalu. You are so natural sebenarnya. Oh ya ke? Cuma dia macam terlalu ketat lah skru kita. Awal kan. Dia bukan macam kita lepak-lepak dekat pantai Suradungun sambil ketawa-ketawa. Tapi yang penting Cik Sus rasa selesa lah nak bersembang. Selesa sebenarnya. Okay Cik Sus, soalan yang terakhir mungkin saya nak tanya pada Cik Sus lah. Okay, kita nak berbalik ke the point kita punya 7 pillars ni kan. You dah buat that module berdasarkan pengalaman yang you dah melihat lah usahawan ni. Kenapa you tak buat bisnes you sendiri? Bagus juga soalan tu. Okay. So sebenarnya saya pun sebenarnya mengukur baju di badan sendiri juga. Saya tak pakar macam saya cakap tadi, saya tak pakar. Saya ada berdasarkan pengalaman yang apa saya dengar, apa yang saya lalui, apa yang saya cuba nak bantu orang ramai.
Okey, adakah dengan buat bisnes sendiri ni sebenarnya bila saya dah pakar 7 Pillars saya kena buat bisnes sendiri? Tidak. Saya start dengan fundamental bahawa saya kena bagi more value to people. Saya kena bantu lebih ramai orang sebenarnya. Apa yang saya dah buat sebelum ni saya masih tak puas hati. Banyak lagi gap ataupun banyak lagi benda yang macam Datuk share tadi lah, yang benda yang tak sampai lagi. Yang tak memenuhi apa yang sepatutnya saya buat. Bila dah ada ilmu, guna untuk apa? Untuk diri sendiri. Ataupun sebenarnya untuk kita perbaiki balik apa yang kita dah rasa kita gagal ataupun kita bersalah tu. Tapi saya tak ada platform. Bila Datuk J invite saya kat sini, saya rasa mungkin ini platform yang baik juga untuk saya. Kongsikan dan sekurang-kurangnya saya dapat perbetulkan apa yang saya tak pernah capai ataupun tak dapat capai dahulu. Ini a good spark lah kan. Kita tahu bila kita buat bisnes ni structure tu penting. Tapi bila kita nak melalui proses jerih membangunkan bisnes ni Cik Sus, betul. Itu memerlukan saya masa. Saya dah lalui lah sekarang pun sebenarnya. Maksudnya? Maksudnya sekarang pun saya tengah meng-apply balik apa 7 Pillars yang saya faham ni. Dan memang saya dah faham dua-dua side dah. Nak mengajar dengan nak membuat adalah dua benda yang sangat berbeza. Daripada situ saya strengthenkan balik 7 Pillars. Bila saya sendiri lalui, saya sendiri rasa cabaran macam mana nak urus. Okay, set sikit. Kita sama ya. Sama. Maksudnya apa? You pun kembali hands on. Tak, as I said, I kembali hands on. You know, dan I am happy doing it. Sebab bila kita berdepan dengan perang ni Remy, kita dah ada bullet dah tau. Kita dah ada shield tau. Jadi benda tu sedikit mudah. Jadi kita tak terkapai-kapai sebenarnya. Kan? Alright. Dan lagi satu saya nak kongsikan, saya lebih tenang sekarang. Tenang. Disebabkan? Saya tak kenal erti tenang for the past I don't know how many years. You? Rasa tenang Dan ni sejak bila? Sangat berharga. Saya appreciate setiap momen yang saya Tenang lalui. itu mahal. Saya selalu post ketenangan tu di tepi sungai, di tepi muara. Benda tu saya tak sorry to say, tapi ini benda yang saya rasa bila kita dah tenang, kita dah nampak balik. Flashback balik dan itulah Kan itulah Remy. So okay, Cik Sus kan, saya rasa saya okey lah je untuk sesi yang awal ni pasal bila kita jemput guest ini okey lah. Tak pasal I mean okay lah bukan Cik Sus, ini podcast you yang pertama betul yang pertama. So that's why daripada tadi I nak make sure Cik Sus okey. Cik Sus selesa bercakap kan. So Remy akan panggil you all lagi lah ni. Sebab masa kita episod yang pertama tu Cik Sus, kami pun struggle juga mula I nak dapat chemistry bercakap dengan J kan. Awal-awal lah, tapi kami pun dah biasa dengan set ni kan. Sampai kena hancur. Sampai kena reshoot. Okay, Cik Sus, mungkin Cik Sus nak cakap dengan viewer yang sedang tengok podcast ni, yang sedang mendengar di Spotify, apa last word daripada Cik Sus? Last word Kita berikan platform ni kepada Cik Sus untuk cakap selama mungkin ataupun apa jua yang Cik Sus nak sampaikan. Tapi saya tak adalah nak last word ke apa ke sebenarnya. Tapi apa yang saya nak bagi tahu adalah jangan streskan dirilah dengan unnecessary stres yang tak sepatutnya dalam bina bisnes ni. Fahamkan 7 Pillars ni dan go slow-slow, bina sikit demi sedikit. Tak perlu terkejar-kejar dengan ikut orang lain punya pencapaian. Tak perlu takut tengok orang lain capai beribu-ribu %. Tak perlu streskan diri. Bila kita streskan diri, banyak benda-benda negatif yang kita akan attract. Dan kita juga akan streskan the whole organisasi yang kita tengah bina tu. Jadi bina bisnes ikut kapasiti, kemampuan dan tambah ilmu sedikit demi sedikit. Tak perlu nak kena set kau 1 tahun mesti dah capai 10 juta, lepas tu 100 juta. Why nak kena buat macam tu sebenarnya? Change the strategies, change the minda, relax sahaja. Bina bisnes. Kalau tak, go back bekerja. Pergi buat kerja, dapat gaji setiap bulan. Kan? Tapi kenapa nak buat bisnes kalau sudahnya tak boleh tidur malam, sudahnya tak boleh nak bina orang, end up masuk office maki hamun semua. Why? Bagi saya
fahamkan 7 pillars ni, dan you akan slow-slow nampak bahawa bisnes ni tak seteruk seperti yang kita lalui ataupun kita yang cipta rasa teruk tu sebenarnya. Itulah. Faham. Tak tahulah sampai ke tidak. InsyaAllah sampai. Sampai. Kita dengar pun sampai je. Okey, alhamdulillah. Dia podcast ni kan ya, orang tengok kan. Orang kata orang tengok 2-3 kali satu episod. Untuk diorang fahamkan. Sebab diorang kata ada banyak maksud tersirat dan juga essence sebenarnya. And then anyway, thank you for coming all the way from Tegegek. Tegegek tu apa? Terengganu. Sebab kalau fly pergi Terengganu, dia letak TGG. Dan every time bila fly pergi Terengganu, I kata, kenapa TGG? Dan I kata Tegegek. All the way from Terengganu. Terima kasih. Syukur alhamdulillah. Sampai juga Thank saya. you Cik Su. Sebab sebab I tahu you daripada Terengganu, so that's why I tanya Datuk. And kita shooting hari Selasa. And macam mana Cik Su pun, you pun sedang ada kerja juga di Dungun kan? Betul. So, bila bertolak ke Dungun? Sebenarnya ke Maman. Kemaman. So hari ni kita ni bila balik ke sana? Besok saya baliklah rehat tu satu malam. Datang semata-mata untuk podcast. Ya, betul. Terima kasih Terima banyak, kasih kerana Cik jemput saya. Terima kasih kerana percaya untuk saya ada dalam platform yang No, sangat. I'm happy. I think I want to talk to Remy to invite you again, to really explain. This is just an overview about the 7 pillars, and probably nanti you boleh explain satu persatu pillar ni lebih mendalam. I hope viewer will leave comment, wanted you to come back again. We want Cik Sus. We want Cik Sus. InsyaAllah kalau ada demand, kalau ada permintaan ataupun Remy sendiri nak saya berada di sini. Lari ambil borang. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.